dia faham lah tentang mechanical ataupun engineering punya pemasangan apa benda. So saya bagi harga pun dia boleh, dia tanya saya kenapa saya punya harga macam tu dan pemasangan saya macam mana. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Domina 400. Okey, so customer ni daripada mana? Brickfield. Daripada Brickfield, KL. Okey, so customer ni datang untuk buat pemasangan navigator lah. Macam biasa benda ni trending dan viral dekat TikTok. Okey, so inilah brand dia, Grab Rider. Okey, so siapa yang pasang dengan saya akan ajar cara pemakaian dia untuk pakai lama. Okey. Okey, dan ada setengah handphone dia tak support walaupun iPhone. Ni saya nak cakap terus terang. Okey, sebab ada customer saya yang sampai terus tukar tinggi terus. Harga 2,500. Siap pasang. Dia terus tukar sebab tak support dengan iPhone ni. Saya tak tahu iPhone dia ke ataupun memang navigator ni yang tak support. Saya cakap sebab saya berani cakap sebab customer tu tukar sendiri. Sebab customer tu pasang dengan saya Grab Rider, and then dia datang sekali lagi dia pasang spotlight dengan saya. Saya tengok dah tukar dah yang tinggi punya. Okey, benda ni boleh pakai, tak ada masalah. Tapi cuma mungkin lagi satu, dia berdasarkan telefon juga. Okey, kalau telefon tu lag kan, apa masalah juga benda ni. Tapi sebabkan customer tu handphone dia iPhone Apple, so tak mungkin ada masalah dengan ni. Tapi tu lah, tu tak boleh nak cakap apa. So kita akan tengok pemasangan navigator ni. Ni bukan GPS tau, ni nama dia navigator. Okey, kita akan pasang dekat Domina 400 ni. Okey, so kita tengok nanti. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang navigator dekat Domina 400 ni. Okey, so macam saya bagi tahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi current. Okey, jadi satu yang bagus yang customer saya dapat kali ni, okey, kebanyakannya customer saya bagus-bagus lah. So dia ni customer ni dia faham lah tentang mechanical ataupun engineering punya pemasangan apa benda. So saya bagi harga pun dia boleh, dia tanya saya kenapa saya punya harga macam tu dan pemasangan saya macam mana. So saya ceritakan, bila buat pemasangan dengan saya akan ceritalah macam mana wire tu pergi ke mana, apa benda yang akan jadi bila short ke apa. Okey, customer ni yang tadi cakap bila saya nak tap tadi kan, dia cakap, oh kalau tap dekat wire USB ni bukan ada short ke. So saya ceritakan benda something dan wiring apa yang kita akan gunakan. Tak boleh nak cerita habis dalam video kan, nanti orang kelun kerja. Senang saya cakap kerja saya. Okey, so untuk customer yang faham, dia akan tanya saya lah. Kadang-kadang dia orang tanya kenapa harga macam ni sekian-sekian. Okey, so saya tak kisah sangat kalau orang nak tanya. Untuk yang pasang dengan saya nak tanya tak ada masalah. Tapi kalau tak pasang lagi, tanya wire ni nak pergi mana, wire ni nak pergi mana, memang saya tak cerita lah. Okey, so yang mana beli barang sendiri, nak pasang sendiri, tanya kedai yang anda beli. Itu paling utama sekali lah. Okey, so kita kembali ke Domina 400 ni. Okey, so dia punya navigator kita letakkan dekat sini. Okey, memang terhalang dengan skrin. So nanti customer ni pandai-pandai ada adjust macam mana. Kemungkinan macam ni. Kemungkinan kalau dia susah sangat tak nampak skrin tu, dia naikkan pergi macam ni. Ni atas ni. Ni okey. So boleh lah nampak meter minyak dengan RPM. Okey, kalau dia tak nak, dia boleh letakkan macam ni. Okey, kalau dia tak nak, dia boleh letakkan macam ni. Okey, kenapa enjin ni hidup, motor ni electrical dia hidup. Okey, dah ignition dah on, tapi dia punya tak hidup. So saya punya pemasangan saya adalah bila dia motor dia macam ni pun navigator ni tak hidup lah, jadi tak running, jadi tak ada masalah. So bateri tak drain sangat lah. Okey, kalau kata nak pasang dia, kita on dulu. Okey, bila kita on, dia terus connect. Okey, so agak bising sikit. Okey, bila kita on, dia terus connect dengan handphone customer ni lah. Okey, so customer ni dia pakai iPhone, jadi dia keluar yang ni, Waze dengan Google Map. So customer ni boleh terus search lah mana tempat dia nak pergi. Okey, so saya dah ajar tadi cara penggunaan. Okey, saya offkan sekejap sebab bunyi dia bising. Okey, saya dah ajar customer ni cara penggunaan navigator ni, penjagaan dia, penggunaan dia. Okey, untuk tahan lama lah benda ni. Okey, untuk tahan lama navigator ni. Okey, so itu sahaja untuk navigator Domina 400 ni. Okey, kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori,
boleh terus kontak saya dan WhatsApp saya dekat nombor yang tertera. Okey. Ciao.